Korang pernah tengok tak barang ni? Pernah tengok tak? Tak pernah kan? Okay, mari aku tunjukkan korang. Ini apa ni? Ini adalah toilet seat cover. Contoh. Ini kan kita dah masuk musim perayaan ni kan. So kalau kita pergi Petropam, confirm Petropam dia punya tandas je marvelous. Pergi R&R confirm memang berkecai habis semua sekali. Okey, bila kita nak buang hajat, biasanya kalau kita pergi toilet public, adalah bangsa-bangsa yang jenis kalau buang hajat tu pijak dekat sini. Betul tak? Nak duduk semua tak selesa. Betul tak? Okey, macam ni. Yang ini dia punya cover dia ni. Barang ni tak mahal pun, murah je. Kau boleh standby letak kat dalam kereta. Bila korang beli, korang akan dapat 50 pieces. 50 pieces macam ni. Yang ni aku letakkan kat dalam beg kuning. Okey. Cara penggunaan dia. Macam mana cara penggunaan dia? Yang ni, cara penggunaan kita buka dulu plastik dia ni. Nak senang kerja, korang buka habis dulu plastik dia macam ni. Buka dulu habis plastik dia macam ni. Buka plastik dia habis macam ni supaya nanti kau senang nak sarungkan dia. Okey, nampak Dah buka cover dia macam ni. Cover yang ini kau naikkan ke atas. Naikkan cover ni ke atas. Lepas tu kau sarungkan plastik ni ke sini. Dah, sarungkan saja macam tu. Sarungkan dia, masuk macam tu. Dah, nampak tak cara dia? Mudah kan? Okey, mudah sangat-sangat. So, pasangkan macam tu, alaskan elok macam ni. Dah. Boleh nampak? Boleh nampak function dia? Lepas tu, korang bolehlah duduk dengan tenang. Tak adalah rasa geli lah. So jadinya, yang ini memang function. So jadinya, aku letakkan plastik bag cover ni, plastik toilet cover ni dekat dalam beg kuning. So kalau korang nak, korang grab plastik ni dekat dalam beg kuning. Harga dia tak mahal sangat pun, murah saja kan. So barang ni wajib simpan dekat dalam dekat dalam kereta kita. Selain daripada tisu basah, toilet cover ni pun korang kena simpan juga dalam kereta. Okey, pergi dekat dalam beg kuning aku. Aku letak dekat dalam beg kuning.